Ini adalah neck phone holder yang aku suka gunakan untuk buat video-video unboxing ataupun video-video dekat atas meja ke, video-video yang mana aku kena gunakan dua-dua tangan aku untuk bebas bergerak. Neck phone holder ni memang terbaik. Sebab apa tahu? Sebab dia ada satu strap untuk dada kat sini yang mana dia akan membuatkan phone tak ke depan bila kita tunduk. Contohlah macam phone ni dah ada MagSafe. So, lekatkan sahaja dekat dia punya MagSafe ni. Kalau nak safety lagi, dekat sini ada telinga tau. Telinga ni kita boleh tarik keluar dan kita boleh lockkan kita punya phone. Jadi lebih safety lagi. Ataupun kalau kita nak buat video secara melintang, boleh kita pusingkan macam ni sahaja, tak ada masalah. Nak menegak boleh, nak melintang pun boleh. Dekat channel yang sekarang ni, dia menegak. Tapi kalau untuk channel YT, dia melintang macam ni. So, terpulanglah pada reference korang, okay? Lepas tu, buka kamera and then boleh terus record video. Tengok tunduk. Tak jatuh pun. Okay? Kalau yang dulu-dulu punya neck phone holder, bila kita tunduk, dia akan jatuh ke depan. Tapi untuk yang sekarang ni punya, sebabkan dia ada strap dada kat sini, tak jatuh ke depan. Memang sangat mantap. Korang kena dapatkan juga dalam link dekat bawah. Tekan saja, check out satu.